Sebuah suasana yang sepatutnya dipenuhi dengan perbincangan mesra antara guru dan ibu bapa murid mengenai pencapaian anak mereka bertukar menjadi hiba dalam sekelip mata. Pada hari Jumaat, satu insiden sedih telah dilaporkan berlaku di sebuah sekolah menengah Sendayan di Seremban, membabitkan seorang pelajar perempuan tingkatan 4. Kes yang kini diklasifikasikan oleh pihak polis sebagai kematian mengejut ini telah menarik perhatian masyarakat dan mengundang rasa simpati yang mendalam daripada netizen. Apakah kejadian sebenar yang berlaku berdasarkan laporan rasmi pihak berkuasa dan Kementerian Pendidikan Malaysia? Dalam video ini kita akan meneliti urutan peristiwa secara kronologi bagi memahami apa yang sebenarnya berlaku. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 maut dipercayai terjatuh dari bangunan sebuah sekolah menengah di Sendayan, Seremban Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis menerima maklumat kejadian jam 10.48 pagi. Jelasnya pelajar berusia 16 tahun itu ditemui tidak sedarkan diri di kawasan sekolah berkenaan. Mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini berlaku pada 11 pagi. Ketika sekolah menengah berkenaan sedang menganjurkan program Hari Pelaporan Pencapaian Akademik. Program ini merupakan sesi penting yang mempertemukan ibu bapa dan guru secara 3 penjuru bagi membincangkan perkembangan serta prestasi akademik anak masing-masing. Menurut kenyataan awal daripada Ketua Pengarah Pendidikan, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, mangsa yang berusia 16 tahun itu hadir ke sekolah seperti biasa pada awal pagi. Berdasarkan keterangan daripada ibu mangsa, remaja berkenaan berada dalam keadaan yang baik dan tidak menunjukkan sebarang perubahan tingkah laku yang pelik atau petanda luar biasa sebelum kejadian. Bapa mangsa turut hadir dan berada di sekolah pada waktu tersebut untuk mengambil laporan akademik anaknya. Namun, takdir menentukan segalanya berubah apabila bapa mangsa melangkah masuk ke dalam kelas. Pada waktu itulah, pelajar berkenaan sempat meminta izin daripada guru untuk keluar pergi ke tandas. Tidak lama selepas itu, sekitar jam 10 pagi, keadaan sekolah menjadi kecoh apabila mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di kawasan bawah bangunan sekolah, dipercayai akibat terjatuh dari tingkat 3. Sejurus selepas penemuan tersebut, pihak sekolah segera menghubungi pihak berkuasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, mengesahkan bahawa pihak polis menerima maklumat rasmi mengenai kejadian itu pada jam 10.48 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota polis digerakkan segera ke lokasi untuk menjalankan siasatan di tempat kejadian. Hasil pemeriksaan di lokasi mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit perubatan forensik Hospital Rembau untuk proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca rasmi kematian. Pihak polis menegaskan bahawa setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut, SDR. Beberapa individu dan saksi di lokasi juga telah dikenal pasti untuk membantu melengkapkan siasatan secara menyeluruh. Susulan penularan berita ini, timbul pelbagai pertanyaan dalam kalangan orang ramai mengenai punca sebenar. Bagi mengelakkan salah faham, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad tampil memberikan penjelasan awal bahawa setakat ini, tiada sebarang petunjuk atau unsur yang mengaitkan insiden tragis ini dengan gejala buli atau gangguan seumpamanya di sekolah. Malah, mangsa juga dilaporkan tidak mempunyai sebarang rekod masalah kesihatan sebelum ini. Walau bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, JPNS, tetap diarahkan untuk menjalankan penelitian serta siasatan dalaman yang mendalam. Sebagai langkah keprihatinan, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bersama Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq, telah menziarahi keluarga mangsa di hospital. KPM juga mengumumkan penyediaan bantuan sokongan psikososial serta emosi yang sewajarnya kepada ahli keluarga, rakan sekelas, dan guru-guru yang terkesan atau mengalami trauma akibat insiden ini. Kesimpulannya, seluruh urutan peristiwa ini kini diserahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pihak berkuasa dan KPM turut mengeluarkan nasihat tegas agar orang ramai menghormati privasi dan emosi keluarga mangsa dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi liar, gambar, maupun rakaman video berkaitan insiden ini. Kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa.
Semoga mereka diberikan kekuatan menghadapi ujian ini. Bagaimana pendapat anda tentang aspek keselamatan bangunan sekolah? Adakah anda rasa beranda sekolah patut dipasang grill? Adakah semua sekolah mesti dipasang CCTV? Sila kongsikan pandangan anda secara berhemah di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih, wassalam.